China menyaksikan lonjakan ketara dalam pelancongan masuk sempena cuti 5 hari buruh atau May Day didorong oleh dasar baharu pulangan cukai pembelian serta kemudahan visa percuma. Tempahan pelancongan masuk meningkat sebanyak 173% berbanding tahun lepas dengan Shanghai menjadi tumpuan utama pelancong asing. Sehingga suku pertama 2025, bandar itu menerima 1.743 juta pelancongan terbangsa, iaitu peningkatan 37.1% secara tahunan. Antara tarikan utama ialah dasar pulangan cukai terus selepas pembelian menggantikan sistem lama yang hanya membenarkan pulangan ketika keluar dari negara. Had pembelian minimum juga dikurangkan daripada RM500 kepada RM200, menjadikan pengalaman membeli belah lebih mesra pelancong. Menurut laporan Bloomberg, pembelanjaan pelancong domestik China dijangka mencecah $968 bilion Amerika tahun ini dan ia dilihat sebagai destinasi pelancongan global yang semakin mengatasi Amerika Syarikat.